Anda nak gembira. Serius, nak gembira. Ni 3 benda yang anda kena buat. Pertama, latih sistem saraf anda untuk nikmati rasa gembira. Kan? Sebab mungkin anda tak biasa rasa gembira tu. Bunyi macam pelik sikit. Tapi bila anda rasa gembira, bahagia sekejap, lepas tu otak terus fikir, benda ni sementara je. Nanti mesti ada benda buruk jadi. Aku tak layak untuk semua ni. Tak payahlah nak seronok sangat. Itu tanda sistem saraf anda dah terbiasa hidup dalam tekanan kehidupan. Mungkin daripada kecil anda dah melalui kehidupan yang mencabar. Jadi ingat, bila ada momen baik berlaku, kan, anda jangan fikir benda lain, relax sekejap, rasai kebahagiaan tu. Biar otak belajar, inilah kebahagiaan hidup. Yang kedua, anda kena kurangkan noise dekat dalam kepala ni. Overthinking, risau masa depan, ulang balik cerita-cerita lama tu. Semua tu kacau peluang anda untuk gembira. Boleh jadi hidup anda okey je, kan? Tapi sebab otak anda terlalu serabut. Kadang-kadang gembira tu mungkin ada dah depan mata anda, tapi anda tak rasainya sebab fikiran tu terlalu bising. Banyak noise. Jadi bila anda sedar fikiran mula serabut, tarik handbrake. Kembalikan fokus kepada apa yang anda tengah buat dekat depan anda ni. Dan boleh jadi ada kebahagiaan hidup di situ. Yang ketiga, anda kena bina rasa gembira tu melalui penantian. Gembira ni bukan setakat bila ia berlaku. Kan kadang-kadang gembira ni dia paling kuat muncul bila anda menunggu sesuatu yang akan berlaku. Contoh anda ada duit, kan, plan nak bercuti, aku nak bercuti lah. Jangan plan hujung minggu ni nak pergi, kan, plan hujung bulan tu. Jadi anda ada episod kehidupan yang gembira sedang anda nantikan. Ataupun boleh plan benda kecil pun dah cukup dah. Hari Jumaat nanti aku nak makan sedap lah, kan, hujung minggu nanti nak keluar dengan anak, malam nanti balik kerja aku nak lepak, nak tengok movie, kan, bukan je time tu juga buka movie online. Jadi bila anda ada sesuatu yang ditunggu, otak mula hidup semula,